So, masuk falsafah sejahtera mengikut kefahaman saya, falsafah sejahtera adalah satu pendekatan holistik yang menekankan keseimbangan dan keharmonian dalam kehidupan, merangkumi kesejahteraan fizikal, emosi, sosial, intelektual dan spiritual bertujuan melahirkan individu yang seimbang, berilmu, berakhlak mulia serta mampu berfikiran kritik untuk kemajuan diri dan negara. Kefahaman saya macam tu. Dia falsafah sejahtera ni dia ada banyak tau. Dekat sini dia ada 4 holistik menyeluruh yang merangkumi semualah: rohani, intelek, emosi dan sosial. Balance ataupun keseimbangan matlamat adalah untuk mencapai keseimbangan antara sebuah aspek kehidupan supaya tiada satu aspek yang terabaikan. Pembinaan insan sebagai panduan untuk membina model insan yang berilmu, berakhlak mulia dan berpadu penting untuk pembangunan negara. Kefahaman mendalam menerusi falsafah ini